Hai, masak apa tu? Wonton mee Kak Ita. Ini untuk sos mee dia. Light soya sauce, bangau, kicap bangau, fish sauce, lada putih, sesame oil, minyak bijan, oyster sauce, gula sikit, garam sikit je. Lepas tu kita kacau sekata, taruh kat pinggan. Lepas tu kita goreng lah tu wontonnya. Sis beli instant. Celur mee-nya masukkan dalam sos tadi yang kita taruh kat bowl. Lepas tu ini untuk sup. Ikan bilis cube, lada putih, fish sauce, sesame oil, minyak bijan. Kita renehkan dia. Lepas tu masukkan fish ball atau fish cake. Ini untuk kuah dia. Ini mie dia. Ni sayur. Tu yang sis beli wonton instant. Siap untuk dihidangkan. Selamat cuba. Dadah.